mana untuk menghadapi sakit. Pasal kita tahu bahawa setiap orang sakit, Nabi sakit, Raja sakit, Rasul sakit, orang biasa sakit, orang kaya sakit, orang tak kaya sakit, orang pandai sakit, muda sakit, tua sakit. Jadi kita akan sama-sama belajar pada malam ini, ya. Baik, Ina, kami tanya surah apa untuk sakit jantung, Ustaz, ya. Hari ini kita nak bincang pasal bagaimana menguruskan sakit secara umum, ya. Kalau katakan spesifik lagi doa-doanya, apakah bacaannya, yang itu kita kena ambil sesi lain lah, ya. Termasuklah kita kena tanya pada pakar. Tapi hari ini kita nak melihat ketika sakit itu apakah sebenarnya yang perlu kita fahami. Baik, kita mulakan, ya, dengan sama-sama yang ada Al-Quran, buka pada surah Al-Baqarah, ya, ayat 155 sebagai permulaan pada hari ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kita mulakan pada malam ini dengan ayat 155 surah Al-Baqarah untuk kita memahami apakah hakikat dalam kehidupan kita, ya. Apakah yang Allah nyatakan dalam ayat ini, dan pasti kami akan menguji kamu semua, ya. Kalau katakan Nur Mawar tanya nak nyanyi Ustaz, jika tukar-tukar ke, tapi kalau katakan tak, maksudnya boleh je dikongsikan dengan orang-orang lain, ya. Baik, kita pergi pada ayat 155 ini, iaitu Allah menyatakan hakikat tentang kehidupan kita, ya. Dalam surah Al-Insan ada Allah nyatakan, dalam surah ini Allah nyatakan, dan pasti kami akan menguji kamu. Pasti kami akan menguji kamu. Jadi apabila kita mapkan kepada ayat ini, ya, kita tengok dulu sikit, saya catatkan sikit nota di atas itu. Daripada ayat 155 ini, apa yang kita belajar ialah pasti akan diuji. Ini yang Allah nyatakan dalam ayat yang kita tengok tadi, walanabluwannakum, ya, pasti kami akan terus menguji kamu. Jadi kita sebenarnya kalau exam dekat sekolah rendah, sekolah menengah, degree, kita rasakan bahawa kita habis ujian. Sebenarnya dalam ayat ini Allah cakap bahawa ujian tak pernah habis. Ujian tak pernah habis, ya. Kalau kita ada dulu UPSR ke, kita ada PMR, SRP ke, ada SPM ke, ada dekat U ke, ya, mana-mana sahaja dalam kehidupan kita ini, realitinya pasti akan diuji. Dan siapa yang kata bahawa dia tak dapat ujian, okey, dia rasakan bahawa saya rasa macam saya tak ada ujian lah, itulah ujian. Itulah ujian. Kerana bila cakap tentang ujian ini, ya, ibtila dia dalam bahasa Arabnya, dia boleh datang dalam bentuk baik, boleh datang dalam bentuk yang kita biasanya cakap kurang baik. Ya. Baik tu apa? Dia dapat kuasa yang besar, dapat kaya, dapat A, kan? Itu namanya ujian juga. Dan kalau dia dapat dalam ayat yang kita bincangkan 155 ini, kalau sakit, dapat kurang, harta, lapar, takut, itu juga adalah ujian, ya. Macam mana kita nak tahu bahawa memang ujian itu dalam bentuk baik dan buruk, bukan sekadar nampak macam buruk sahaja? Kalau kita tengok salah satunya, ya, daripada ayat apa? Daripada ayat surah Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya ayat 35. Saya bawakan tuan-tuan, kita pergi sekejap, ya. Kita pergi, ataupun saya terus tayangkan je lah di atas skrin. Okay. Ada slide tu kan, nampak kan? Surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Okey, ini surah apa? Surah Al-Anbiya. Kita pegang dulu surah Al-Baqarah tadi, itu yang utama, ya. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga ayat 158 yang kita nak bincang pada malam ini. Tapi
bila ada yang kata bahawa ujian dalam hidup ini pada perkara yang sakit, pada perkara kurang, pada perkara lapar, sebenarnya Allah cakap di atas dalam ayat ini, wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami pasti terus menguji kamu, dan kami terus menguji kamu dengan al-syarr, ya, kesusahan, dan juga al-khair, kesenangan juga adalah sebagai fitnah, sebagai ujian. Dan menariknya kalau khair ini diletakkan dua kan, nombor dua, yang nombor satu syarr, pasal biasanya orang cakap bahawa ujian mesti susah, tetapi bila Allah pasangkan wal khairi fitnah ini, ya kan, itu namanya dan kami menguji. Kat sini fitnah pun sebagai ujian. Dalam bahasa Arab, ya, ujian ini sama ada imtihan, sama ada ibtila yang kat sini, ataupun fitnah. Bezanya apa? Bezanya ialah ibtila ini kita nampak dari luar. Itu sebabnya kalau kita bercakap tentang asyar, ya, miskin, ataupun tak cukup duit, lapar, kita memang dah tahu dah ini adalah ujian yang datang daripada mana? Lebih daripada luar lah. Luar, pasal kita tahu sakit, kita kurang harta, itu adalah perkara yang normal biasanya, yang kita akan kembali balik ayat 155 surah Al-Baqarah. Tetapi bila Allah dekatkan fitnah dia dengan khair. Pasal apa? Pasal fitnah ini adalah ujian juga macam ibtila, tetapi ia amat dekat di hati. Allahu Akbar. Ya, apa maksud ujian dekat di hati? Kadang-kadang kita rasa sayang sangat pada duit, sayang sangat pada kuasa, sayang sangat pada kaya, sayang sangat pada pandai, sayang sangat pada famous, sayang sangat, tapi rupanya itu adalah ujian yang dekat di hati, yang kadang-kadang ramai gagal. Ramai gagal mengenal pasti bahawa itu adalah ujian. Jadi orang yang dapat lebih pun diuji, yang dapat kurang pun diuji. Jadi ini kefahaman kita agar apa? Agar kita jangan kata bahawa saya ni sakit, saya ni kurang duit, orang sana tu tak sakit, orang itu banyak duit, dia tak diuji. Sebenarnya dua-dua diuji. Jadi tuliskan di ruang komen tersebut, dua-dua diuji. Pasal Allah cakap dalam surah Al-Anbiya ayat 35, dua-dua diuji. Kefahaman ini penting, ya. Boleh tuliskan di ruang komen itu agar apa? Agar kita jangan silap faham bahawa saya ni kurang, saya ni diuji, kalau dia ni lebih kaya dan sebagainya tak diuji. Malah wal khair fitnah, ya. Ujian itu dia menjadi fitnah kerana dia akan menguji hati. Dia amat dekat di hati sampai kita tak perasan kena uji. Ya, contohlah kan, kalau ada orang yang dia tahu UPSR itu memang dia buat persediaan bersungguh-sungguh, ya, pasal dia tahu bahawa susah nak jawab exam UPSR. Itu satu. Tapi ada orang yang memang ada UPSR juga, tapi dia tak buat persediaan pasal dia tak rasa itu adalah ujian. Kan? Dia tak belajar apa sebagainya. Tiba-tiba tup-tup apa yang berlaku? Rupanya dia sudah pun gagal dalam menghadapi ujian tersebut. Jadi bercakap tentang ujian, ya, kalau kita ambillah sedikit perspektif, kalau kita tanya apakah ujian, ya, apakah ujian? Ujian ini sebenarnya apa-apa sahaja yang menyebabkan kita terkesan, sama ada, ya, kalau saya tuliskan dekat sini, ujian itu dia boleh datang dalam bentuk baik ataupun buruk, ya. Itulah ujian, ya. Sekarang ni Cikgu Mulia ni cakap ada tak di UPSR PMR, terus saja SPM, contohnya kan. Jadi bila tak ada tu, lagilah dia rasa macam dia tak diuji, dia relax saja, tiba-tiba dia bergegar, ya. Baik, jadi kembali balik kepada perbincangan kita ayat yang ke-155, ya. Walanabluwannakum bisyai'in, dan Allah menggunakan perkataan bisyai'. Bila cakap tentang diuji kepada kita ini, Allah sebenarnya menguji kalau bab yang kurang tadi, ya, lapar ataupun takut, lapar,
kurang daripada harta, kurang daripada diri, kurang daripada thamarat. Nanti kita bincang 5 perkara ini. Allah gunakan dulu perkataannya apa? Asyai' bisyai'in. Ya, bisyai'in ni apa? Bisyai'in ini adalah bisyai'in, okey, adalah sedikit ataupun kecil. Maksudnya apa? Allah sedang mencuit kita. Ya. Bila Allah uji kita, Allah bukannya bagi penampar, bukan bagi yang besar-besar. Allah bagi cuit saja, bisyai'. Pasti Allah akan mencuit kamu, menguji dengan satu cuitan. Okey. Jadi kalau ada yang kata bahawa saya ni sakit betul-betul ni, kan, saya sakit kaki, saya sakit badan, saya kanser, saya sakit mental contohnya, ya, saya sakit hati, saya sakit macam-macam, maka kita kena ingat bahawa itu hanyalah satu cuitan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama kalau kita bercakap tentang ju' ataupun tahu tadi ya, ada 5 perkara kan, iaitu apa? Khauf, takut; ju', lapar, ya. Khauf ini adalah ketakutan sosial, ya, ataupun masalah sosial. Ju' ini masalah ekonomi, saya tak ada duit nak beli makan, ataupun saya tak cukup gaji, ya, itu nombor 2. Nombor 3 ialah Allah akan menguji kita sedikit daripada kurang dari segi harta. Kurang dari segi harta. Bila cakap tentang kurang dari segi harta, itu maksudnya ialah duit kita mungkin kurang, rumah kita bocor ke, ataupun kena panggil plumber ke, ataupun rumah kita, kereta kita ada masalah brake ke, kan, kena hantar mekanik. Itu adalah amwal. Nombor 4 adalah anfus. Kalau cakap tentang anfus ini, apakah wa naqsi minal anfus? Jadi satu apa? Satu takut. Ya. Takut dari segi kejiranan ke, takut dari segi sekarang ini Doha kena serang, apa yang berlaku kat Malaysia, itu takut, ya. 2 adalah lapar, bab ekonomi, ini sosial. Ini bahagian ekonomi. Ya. Sama ada harta, yang ketiganya wa naqsi minal amwal, harta kita, saya letak sini kurang, ya. Harta berkurang, rumah ke, kereta ke, duit ke, ataupun apa lagi? 4 ialah kurang dari segi anfus, diri ataupun jiwa. Dari segi apa? Dari segi tubuh badan. Dulu gigi penuh, sekarang dah kurang contohnya. Dulu rambut hitam, sekarang dah putih. Ataupun ia ada kaitan dengan sakit yang menjadi tajuk kita pada hari ini. Ya, dan sakit pun ada fizikal, ada yang sakit intelek, sakit mental, ya. Dan nombor 5 adalah dari segi hasil. Thamarat itu hasil ataupun profit, untung. Kita buat bisnes tapi tak jadi, ya. Bulan lepas banyak, bulan ini dah kurang. Maka itu semua adalah ujian kepada kita semua. Ya. Tapi tajuk kita pada hari ini, kita akan beri fokus kepada perkataan apa? Kepada bahagian yang biru ini, iaitu berkaitan dengan sakit. Tapi sebenarnya ada banyak panduan daripada Al-Quran untuk 1, 2, 3, 4, 5 di atas. Jadi setakat ini tuan-tuan yang mengikuti pada malam ini, jelas tak? Ya, jelas tak daripada ayat 155 surah apa tadi? Surah Al-Baqarah. Jelas kan? Kita ada 5 senarai ini dan ia akan berlaku. Jadi kalau macam sakit hati dekat mana? Itu adalah kurang daripada diri ataupun jiwa kita. Ya, kita sakit hati, terasa hati, patah hati, lemah, kan? Itu adalah dari segi jiwa. Kalau kita takut, nombor 1 tu. Ya, takut. Kalau ju' itu ada kaitan dengan ekonomi. Ya, dari segi duit dan sebagainya. Baik. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, bila Allah nyatakan di situ, dia belum habis lagi. Dekat hujung itu ada dinyatakan wabasyiris sabirin. Ucapkan tahniah kepada orang-orang yang sabar. Ya, maksudnya apa? Maksudnya bila ada ujian, ya, kalau dia jawab dengan betul, namanya sabar, maka Allah akan berikan ucapan tahniah, mendapat ucapan tahniah. Berjayalah. Tahniah berjaya. Ya, atas kejayaan menghadapi ujian. Setiap kali hadapi ujian, Allah
beritahu, berikan kabar gembira, ucapan tahniah kepada siapa yang dapat jawab dengan betul. Dan jawapan yang betul itu apa yang dinamakan sebagai sabar. Ini jawapan yang betul. Jawapan yang salah apa? Tak sabar. Kan? Kalau tak sabar, apa jadi? Maka dia gagal dalam ujian. Ya. Jadi ujian sama. Ada orang yang sakit, orang lain pun sakit. Ataupun orang lain kurang duit, dia pun kurang duit. Tetapi ia bergantung kepada sabar tak sabar. Sabar ataupun tak sabar. Kalau dia sabar, maka Allah kata tahniah. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira, ucapan tahniah kepada mereka yang berjaya dan ada ganjaran kepada orang ini. Nanti kita bacalah pada ayat-ayat seterusnya. Baik. Tetapi persoalannya ialah apa? Persoalannya ialah sabar tu macam mana? Kan? Sabar tu macam mana? Ada orang kata bahawa kalau katakan sakit, kita katalah ujian yang kita spesifikkan dekat sini kan, sakit. Sama ada kalau siang tadi saya bercakap dengan pesakit kanser contohnya. Ada yang kanser dah 20 tahun, 25 tahun. Ada yang relapse kanser selama 5 kali. Ada yang dah sampai nazak pun tuan-tuan. Subhanallah, bila saya dengar tu, Allahu Akbar. Ya, masing-masing kita ni diuji, ya. Nazak 27 Ramadan, ya, dia doa pada Allah, Allah sambung lagi dia masih hidup datang program tadi. Cuba tuan-tuan bayangkan ya. Bila dengar dia dia punya perkongsian dia itu, dia amat menginsafkan. Amat menginsafkan. Okey, katakan ujian itu adalah namanya sakit, ya. Maka kalau kita balas dengan sabar, ya, maka orang itu adalah orang yang berjaya. Orang yang berjaya. Jadi adakah kalau katakan sakit, kita jumpa orang sakit, kita cakap, ya, sabarlah, kan, bersabarlah. Adakah begitu? Ataupun sabar ni apa? Kan, ada yang kata kalau kita sakit kita makan ubat, ya, kita makan ubat. Jadi itu adakah itu sabar? Persoalannya. Ataupun kalau saya duduk diam je, saya tunggu je lah, kalau Allah nak sembuhkan, kalau tak, sudahlah, kan, nak buat macam mana? Allah yang bagi sakit, Allah sembuhkan, duduk je diam. Adakah itu sabar? Kan? Ataupun apa lagi? Biasanya kalau sabar, tuan-tuan boleh tuliskan di ruang komen tu. Biasa orang sabar ni, ya, dia kata kalau Cikgu Mulani cakap yang di Kuala Nerang, cancer patient but she find her cure in Al-Quran. Ya, macam mana dia dapat cure daripada Al-Quran itu amazing kan? Yang kita nak sama-sama belajar. Sama-sama nak belajar. Ya. Ada yang kata sabar, kita kena berikhtiar dan berserah. Itu satu jawapan. Ya. Jadi dalam banyak-banyak jawapan tersebut, saya pun ada jawapan, tuan-tuan ada jawapan, tetapi mari kita tengok jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tadi kan ada wa basyiris sabirin, Allah jelaskan siapa orang yang sabar ni, ayat 156. Ayat 156. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ini yang Allah beritahu kepada kita. Yang tuan-tuan bagi tahu tadi itu ada yang betul, ada yang tak betul, tetapi ini daripada Allah, pasti betul lah. Dia pasti betul. Okey. Mari kita proses ayat 156 ini pasal kita nak tahu sabar yang definisi Allah, yang mendapat ucapan tahniah, yang dikira lulus. Yang dikira lulus ketika menghadapi apa? Menghadapi ujian. Dan ujian yang kita bincang pada malam ini adalah ujian apa? Namanya sakit. Namanya sakit. Okey. Jadi sudah bersedia untuk kita bincang ayat 156? Tuliskan di situ surah Al-Baqarah 2156. 2 titik bertindih 156. Agar rakan-rakan yang baru join, ya, tahu bahawa sabar adalah satu perkara yang penting dalam menghadapi sakit. Tapi ini bukan sabar yang kita cakap pada kawan kita, awak kena bersabar, satu, ya. Ataupun yang keduanya apa? Yang keduanya ialah sabar je lah. Kan? Sabar je lah tu maksudnya, kalau ada yang kata saya nak save live ni, nanti ada rakaman boleh dapat daripada admin nanti akan bantulah, ya, Cik Rizal kita. Nanti ujung nanti saya bagi nombor telefon, ya, kalau siapa yang nak
ataupun nanti boleh contact saya saja di TikTok ya. Hari ini saya dekat TikTok saja ya, tak sempat nak set kepada media sosial yang lain. Baik, jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, bila kita melihat perkara-perkara ini, Allah beritahu ayat 156 menjelaskan sabar itu apa. Mengapa kita nak ikut sabar definisi Allah? Kerana ini yang menjemput wabashir ya, wabashir. Ada yang tanya macam mana nak dengar lanjutan kisah Yusuf. Kisah Yusuf yang saya kongsi sebelum ni ada rakaman. Semua ada sesi-sesi di TikTok saya sejak bulan lepas, ada rakaman, boleh dapatkan daripada admin nanti insya-Allah. Baik. Jadi dalam ayat 156 ini Allah mulakan dengan perkataan apa? Alladzina idza asabathum musibah, iaitu apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan. Nampak macam okey, memanglah orang sabar bila dia terima musibah. Tetapi kita kena ingat ini adalah satu mindset sabar, iaitu apa? Idza asabathum musibah, iaitu dia percaya bahawa ya, apa perkataannya? Asabathum, kita tuliskan kat sini. Dia diuji ataupun istilahnya ditimpa. Dia sebenarnya bukan ditimpa. Asabah tu maksudnya, asabah maksudnya kalau kita ambil panah ataupun dart, kita baling tepat kena pada bullseye ya, tepat pada bullseye, maka itu namanya asabah. Asabah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ialah ujian itu dihantar tepat kepada siapa? Kepada saya. Ujian tidak pernah salah alamat. Yang ini adalah satu mindset yang besar sangat tentang orang yang sabar mengikut kepada panduan daripada ayat 156. Kita bincang sikit bahagian ini agar tuan-tuan bila kita dapat, dia ada paling kurang ada 3 komponen sabar dalam ayat 156 ya, iaitu apa? Iaitu dihantar tepat. Ni kita bincang tentang sabar dalam ayat 156 ya. Maksudnya nak dapat tahniah daripada Allah ni ya. Dihantar tepat ya, maksudnya tak salah, tak pernah salah alamat. Ya, itu nombor 1. Tak pernah salah alamat. Kalau Allah bagi sakit kat kita, jangan pula kita cakap ini sebenarnya saya tak layak dapat sakit ini, contohnya. Ataupun sebenarnya mengapa lah Allah hantar kat saya, mengapa tak hantar pada orang lain? Kan, itu maksudnya apa? Dia tak percaya bahawa ujian itu memang tepat pada kita, bukannya random. Bukan random. Macam COVID kan, COVID. Ada orang kena COVID, ada orang tak kena. Ada orang cakap, itu biasalah, semua orang akan kena. Tak. Ada juga orang tak kena. Pasal apa? Pasal yang penting kita faham bahawa ujian itu memang dihantar kepada kita daripada siapa? Itu kita kena ingat ya. Daripada Allah yang Maha mengetahui solusi kepada ujian tersebut. Allah yang tahu, ya. Allah yang tahu. Bila kita tahu perkara ini, ya, kita akan bersabar dengan tidak menyalahkan. Ya, kesannya ialah kita tak salahkan orang lain. Ini penting. Pasal ada orang dia kata, saya sabar, saya pergi berubat, pergi hospital yang penyakit kanser, dia kata pergi kemoterapi, tapi dia salahkan, saya ni dapat kanser pasal isteri saya, pasal suami saya, pasal makmal saya, pasal memang ada kaitan ya. Tetapi bila dah sakit itu, dia jangan blame, kecuali dia mesti bertanggungjawab dan dia tahu bahawa ujian itu memang Allah datangkan. Ada orang yang dia makan gula, orang makan gula banyak tapi tak kena kencing manis. Tuan-tuan percaya kan? Ada orang yang dia gula sikit je kena kencing manis.
Ya, ada yang kata bahawa oh itu pasal jin. Ya, pasal jin, genetik itu ada kaitan dengan asaba. Allah dah memang susun perkara itu khas untuk kita, dan untuk orang lain ada juga ujiannya. Jadi jangan bimbang. Jangan bimbang tersalah alamat ke, ataupun bila dia tak dia salahkan orang lain tentang perkara ini. Okey. Jadi itu adalah perkara tentang sabar. Itu sebabnya dalam nak memahami tentang perkara ini tuan-tuannya, dia ada lebih 100 manfaat daripada sakit yang ditulis oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ya. Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dan dia kata ada banyak sebab, ya, tapi hari ini saya bila bercakap tentang sakit ini, kita mulakan dahulu bahawa untuk menghadapi sakit ini kita perlu bersabar, yang kita belajar daripada ayat 155, 156. Kita mula dulu dengan sabar. Ya. Ada lebih 100 manfaat daripada sakit. Ibn Qayyim Al-Jauziyah menulis dalam bukunya Shifa'ul Alil. Saya kongsikan mungkin 7-8 saja pada hari ini. Maka bila kita sabar, ya, bila kita sabar ini, kita kembali balik, Allah cakap bukannya random, ya. Sabar ini bukan random. Apa ujian yang ada, jangan salahkan orang lain. Kita tahu bahawa ia memang benar-benar dari Allah yang tahu solusinya. Bila kita faham perkara ini, kesannya apa? Kita akan dapat jiwa yang tenang, ya. Sakit-sakitlah tuan-tuan, ya. Kalau saya pernah sakit, tuan-tuan pun pernah sakit. Sakit tetap sakit, ya. Ada masa tenang itu dia berkocak, ya. Tetapi jangan terlupa untuk melihat bahawa itu memang khas untuk kita, sehingga kita jangan salahkan orang lain, ataupun kita rasakan bahawa tak ada solusi. Pasal apa? Pasal rupa-rupanya kita terlupa yang berinya Allah. Allah tahulah macam mana nak selesaikan. Dengan itu apa kesan bila kita tahu Allah yang tahu selesaikan? Kita ada harapan. Kita pasti, kita yakin bahawa pasti ada hikmah. Itu yang dinyatakan oleh seorang rakan kita. Pasti ada hikmah. Pasal datang daripada Allah. Kita tak nampak saja, kita tak tahu. Okey. Jadi itu bahagian pertama, alladzina idza asabatuhum musibah. Tuan-tuan dapat kan bahagian pertama. Kemudian bila dia dah tahu dah tak salah alamat, maka dia balas dengan apa? Dia cakap apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Yang kedua, dia akan kuatkan dalam diri dia bahawa sesungguhnya kami milik Allah. Nombor 2 ini amat besar. Ini Amang tanya kan, ataupun Norika, boleh ke apply cara sabar ini untuk semua Ustaz? Memang sabar ini memang untuk semua ujian tadi tu. Ya, itu kita nak belajar sampai ke hujung ini agar kita boleh beritahu saja apa ujian, maka ini jawapan daripada Allah. Ya. Okey. Amang kata bila dah terlalu lama diuji, seakan tak ada jalan keluar, macam mana nak kekal yakin? Nak kekal yakin, itu sebabnya kita kena cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya perkataan ini kita baca masa orang meninggal. Kan begitu kan? Dengar orang meninggal, Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita cakap pasal orang lain yang kena musibah. Tetapi kalau kita nampak, kita perasan kan ini, siapa yang cakap? Orang yang kena musibah itu yang cakap. Ya. Orang yang kena musibah itu yang cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa yang special dalam doa ini? Mengapa kena baca doa ini? Kerana sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kami milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud kami milik Allah? Maksudnya ialah di sini, kalau kita fokus pada sakit, ya, kita fokus pada sakit. Kalau kita ada sihat, ya, kita ada mata contohnya, kita ada tangan, kita ada kaki, kita ada perut, ya, ataupun otak, ataupun sel darah, ya, apa sajalah yang dalam diri kita. Ini kita cakap tentang sakit yang spesifik.
Ya, kita tak cakap semua senarai dalam ayat 155. Kita fokus kepada diri dan fokus pada sakit. Semua mata, tangan, kaki, perut, otak boleh berfikir, boleh mengingat, boleh bercakap. Semua ini, saya tak senaraikan banyak kat sini kan. Cakap, boleh ingat, fikir. Semua ini semuanya adalah milik Allah. Yang ini perlu diingatkan sangat. Pasal apa? Pasal antara isu bila kita dah dapat sesuatu, kita rasa kita punya. Betul atau tidak? Kan? Bila kita dapat sesuatu, kita rasa kita punya. Tadi siang pun saya dikongsi cerita. Saya waktu ada seorang ni, dia jual water filter. Kan? Dia tahu saya tak nak beli. Jadi dia kata, tak apa bang, saya pasang kat rumah abang 30 hari. Abang try dulu. Abang try dulu. Dia pasang lah. Dia datang rumah pasang. Saya guna. Sebelum ni guna, kalau nak air yang bersih tu saya pergi beli kat luar kan. Susah. Jadi bila dah pasang tu senang. Terus dapat kan. Lepas 30 hari, dia kata kita 28-29 hari, dia kata bang, saya nak ambil balik water filter. Ya. Pasal dah habis dah masa untuk trial. Tapi kalau abang nak, saya letak je terus. Abang bayarlah lepas tu bulan-bulan. Apa berlaku tuan-tuan? Akhirnya saya pun teruskan. Ya. Terus pasang. Pasal apa? Pasal pertama, bila tak ada, kita rasa tak apa. Tapi bila dah dipinjamkan kepada kita, kita rasa kita punya, susah nak berpisah dengan perkara tersebut. Ya, kita ada mata, kita ada tangan, kita ada kaki, ada perut, ada kemahiran bercakap, kemahiran menulis, ilmu macam-macam. Kita rasa bahawa kita punya, tapi sebenar hakikatnya adalah milik Allah. Ya. Milik Allah. Ya. Jadi itu sebabnya apabila kita melihat perkara ini, Allah nyatakan dalam ayat ini ialah inna lillah, ini sesungguhnya semua ini milikmu ya Allah. Bila semuanya milik Allah, bila milik Allah, apa kita kena buat? Bila Allah nak, serahkan. Ya. Lepaskan. Kan begitu kan? Keluarga. Kadang-kadang ada orang, dia ada anak angkat, ya, ataupun suami isteri. Sebenarnya itu semua pinjaman daripada Allah SWT. Ada masa kena serahkan. Ya, kita kena lepaskan. Itu keywordnya. Kita kena belajar untuk melepaskan. Kalau kita makin lagi kita sayang, kita nak pegang segala-galanya, ya, apa yang berlaku bila Allah nak, ya, bila Allah nak ambil balik, kita pegang, kita rasa ini saya punya. Akhirnya apa yang berlaku? Kita akan rasa amat kecewa. Bila kita sakit itu, kita rasa, ya Allah, mengapalah kau bagi sakit? Ya, mengapalah kaki aku ni sakit? Mengapalah kepala aku sakit? Mengapa kena kanser, apa sebagainya? Pasal apa? Pasal in the first place ialah kita kena lepas dulu. Ya. Belajar untuk melepaskan dahulu. Kerana apa? Kerana ini milik Allah. Bila Allah nak, kita kena serahkan, kena lepaskan. Dan bila Allah bagi balik, bila bagi, kita akan guna sebaiknya. Bila kita sihat lah. Ya, kita bercakap tentang sakit ataupun sihat sekarang. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, bila kita melihat perkara ini adalah komponen nombor 2, ya. Komponen nombor 2 apa? Kita kena belajar untuk melepaskan. Melepaskan. Bila kita lepaskan, apa jadi? Kita belum sihat lagi. Kita belum sihat lagi. Kita tak sihat lagi. Tapi kita dah mula hati kita jadi tenang. Ya Allah, kaki, katakan sakit kan contohnya. Ya Allah, kaki ni milik Engkau ya Allah. Kau nak ambil balik, kau nak bagi dia sakit ke, tak sakit ke, kau nak ambil balik, ini milikmu ya Allah. Bukan mudah tuan-tuan, ya, bukan mudah. Tetapi inilah skema jawapan daripada surah Al-Baqarah ayat 156. Ya. Dan perkara yang ketiga dalam ayat yang kita bincang tadi, iaitu wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya wa inna ilaihi raji'un.
dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali. Ya, maksudnya apa? Kami pasti akan kembali kepada siapa? Kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya bila kita cakap wa inna ilaihi raji'un, ketika kita sakit tersebut, kita nak makin kembali, ya, kita nak makin dekat kepada Allah. Itu ya, makin dekat dengan Allah. Kan? Kita biasa baca doa ini. Tetapi doa ini menyebabkan apa? Ketika sakit, orang itu makin dekat kepada Allah. Ketika dia diuji, dia makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal in the end, kalau dia sakit sampai membawa pada meninggal, memang confirm kita akan kembali pada Allah. Tapi kita nakkan, kalau boleh, proses dalam kita sakit itu, kita makin lagi mengisi kesakitan itu dengan makin dekat kepada Allah. Bukan makin jauh. Apa bezanya? Apa bezanya? Kalau orang yang tak baca ataupun tak menghayati ayat ini, dia akan, bila sakit, dia salahkan orang, termasuklah dia salahkan Allah. Nauzubillah min zalik, ya. Salah satu hadis Nabi, ada orang itu beramal baik tetapi akhirnya ditulis sebagai ahli neraka. Pasal apa? Pasal dia buat baik-baik, baca Quran apa sebagainya, tapi di hujung dia sakit, kemudian disalahkan Allah. Dia kata, Allah, mengapa bagi aku sakit? Mengapa aku ni dah buat amal baik, aku dah tolong orang, mengapa kau bagi lagi aku sakit? Mengapa aku kena derita begini? Itu tandanya dia tidak menjadi menghayati wa inna ilaihi raji'un. Tak. Dia tak guna skema sabar dalam Al-Quran. Kita tak pakai sabar istilah kita, Dewan Bahasa ke apa, tak pakai, tuan-tuan, ya. Kita pakai definisi daripada Tuhan. Dan dalam hadis itu dikata ada orang yang buat dosa tapi ditulis sebagai ahli syurga. Pasal apa? Pasal dalam dosa dia dalam hatinya merintih memohon ampun, ya Allah, ya. Aku kalau diuji pun, ya Allah, aku deserve diuji, ya Allah, kerana aku ini mohon diampunkan dosa. Aku nak makin dekat padamu, ya Allah. Kalau dulu aku banyak dosa, tapi sekarang ini ketika aku sakit, aku nak kembali kepadamu, ya Allah. Yang itu adalah sabar, komponen nombor 3. Wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, Mang ada tanya, ya, macam mana nak tahu sedih yang masih reda atau tak reda dengan ujian, Ustaz? Okey, itu soalan yang bagus, ya. Iaitu apa? Macam mana saya nak tahu saya sedih? Adakah boleh sedih ketika kita sakit? Oh ya, itu normal sebagai seorang manusia. Nabi pun sedih, kan? Nabi sedih kepergian anaknya bernama Ibrahim meninggal, sedih. Tetapi apa maksud reda dengan tak reda? Mari kita tengok, ya. Pasal kita nak jadi orang yang reda. Reda ni perkataan yang amat mahal, ya. Pasal apa? Pasal di dalam surah Al-Fajr ada istilah ini. Mari kita tengok sikit, ya. Surah Al-Fajr, surah ke yang ini. Okey. Ayat yang ke-27. Okey, tuan-tuan nampak kan kat atas itu? Surah Al-Fajr ayat yang ke-27. Ini kita nak pasal sahabat kita Mang, M-A-N-G tanya, macam mana nak tahu kita sedih? Nabi pun sedih. Okey, tak ada masalah. Kita sedih, kita rasa macam-macam, kita fikir macam-macam, kan? Itu kita biarkan diri ataupun rakan kita berperasaan. Ada perasaan dia sedih ke, dia terfikir apa, bagi ruang. Pasal itu adalah peluang untuk wa inna ilaihi raji'un. Dalam proses sakit dia makin dekat dengan Tuhan. Tapi nak tahu dia sakit tu makin dekat ke tidak, ya, dia redha ke tidak, tengok ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang ini maksudnya dia selalu menghadapi ujian tetapi dia balas dengan apa yang Allah suka. Dengan tamakninah. Okey, baik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau puas hati, radiyah, ya, mardiyah. Mardiyah tu diredai oleh Tuhan, radiyah itu dia reda kepada Tuhan. Kalau dalam terjemahan ini dia ada masukkan dengan segala nikmat yang diberikan. Ini satu perkara. Ya, dia reda apa sahaja yang berlaku dalam hidupnya ini, dia akan tukar jadi nikmat.
Masih ingat lagi kan dalam ayat 7 surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat. Nabi-nabi ini pernah sakit, menghadapi pelbagai ujian, tapi mereka tukar jadi nikmat. Subhanallah, kan? Tukar jadi nikmat. Macam mana mereka tukar jadi nikmat? Pasal mereka menghadapi ujian dengan sabar. Mereka tahu bahawa tak salah alamat, mereka tahu bahawa semuanya milik Allah. Allah nak ambil ya Allah, ya, bukan aku punya, tak rugi pun kau ambil pun, aku ini tetap juga milik engkau, kan begitu kan. Dalam masa yang sama ialah Nabi-Nabi ni terus mendekatkan lagi dalam sakit, dalam ujian, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Itulah cara nak tukar sakit jadi nikmat. Ya. Dia ketika sakit itu dia bermunajat pada Allah. Macam tuan-tuan kan, kita pernah sakit kan? Waktu tu kita berdoa pada Allah. Waktu sihat, ya, waktu sihat dia mungkin kurang sikit. Kan? Jadi itu sebabnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah di kalangan hamba-hambaku, masuklah ke syurgaku. Kerana apa? Kerana dia redha. Jadi persoalannya ialah macam mana saya nak tahu saya redha ke tidak? Redha itu bila kita tahu, ya, bila kita tahu bahawa ujian sakit itu akan menyebabkan kita makin nak dekat dengan Allah. Ya, makin dekat dengan Allah, itulah yang namanya dia redha kepada Allah. Allah, asalkan kau suka ke aku, kau bagi aku sakit, I'm good. Saya happy. Tuan-tuan ya, asalkan kau suka ke aku, walaupun aku sakit, I'm happy, saya suka. Itu namanya redha. Redha, ya, maksudnya puas hati, tak sakit hati pada Allah, tak tidak dia lawan puas hati, tak puas hati lah. Orang yang tak puas hati, Allah, mengapa kau bagi aku sakit? Mengapa kau tak boleh ke bagi aku sembuh cepat sikit, kan? Itu adalah orang yang tak redha. Dalam masa yang sama, redha tidaklah menafikan kita untuk ambil ubat. Kita berusaha teruskan. Tapi bila tak ada redha ini, tuan-tuan, kesannya ialah pengalaman saya pun, bila katakan kita sakit, kalau boleh kita nak hari ni makan ubat, besok sembuh. Betul tak, tuan-tuan? Hari ni makan ubat, tak kisahlah jumpa doktor mana ke, bayarlah, kalau ada duit tu bayar, kalau boleh besok nak sembuh. Yang tu belum lagi redha. Kita makan ubat, kita berusaha, ya Allah, kalau besok kau sembuhkan, aku redha. Kalau kau sembuhkan minggu depan, aku redha, kerana aku berusaha, tapi engkau yang menyembuhkan. Itu namanya redha, tuan-tuan ya. Dan ini perkara yang kita kena bina di mana? Dalam hati. Kerana dekat hati itulah sabar. Dan sabar itulah yang menyebabkan kita akan makin dekat ataupun makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nubaizurah tanya, berdosa tak kalau tak minta disembuhkan sebab nak hapus dosa-dosa yang lalu? Ya. Ada yang kata saya tak nak minta disembuhkan. Ya. Sebenarnya kita minta, mohon, fa idza maridtu fa huwa yashfin, ya, apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan. Kita memohon kepada Allah untuk disembuhkan, itu juga adalah kehambaan kepada Allah. Pasal bila Allah bagi, seperti mana kita belajar hati kan, Allah bagi syai', Allah tak bagi sampai selama-lamanya, kan? Ya, ujian itu. Dan yang keduanya apa? Allah bagi pada alamat, pada dos yang sesuai. Jangan kita minta pula, ya Allah, tak cukup lah, ya Allah, sakit ni bagi sakit lebih sikit, ya Allah. Jangan. Pasal bila Allah dah bagi dos itu, maksudnya Allah dah memang siap dengan package untuk apa? Dengan keampunan yang kita akan belajar selepas ini. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, ya. Bila kita dah tengok tadi, kita dah ada S apa? Sabar. Ya, A kita tunggu dulu, kita masuk dulu pada K, iaitu wa inna ilaihi raji'un. Kita sebenarnya nak kembali makin dekat dengan Allah. Itu adalah tentang sakit. Ya, kita ada S dengan K. Kita kita belum bincang lagi. Okey. Jadi bila kita dah tahu, oh, saya kena sabar,
dan sakit ujian itu kerana Allah nak bagi saya cepat ataupun makin kembali kepada Allah, ya, sedar bahawa saya milik Allah, saya memang diberi ujian tepat pada alamat saya, tak pernah pula tersilap. Kita dah tahu dah perkara tersebut, ya. Kalau Nur cakap susahnya nak reda, ya, memang susah apabila kita terlupa siapa yang memberi dan terlupa bahawa yang milik ini siapa, dan kita terlupa bahawa kita ni sebenarnya kena makin dekat, bukan makin jauh dengan Tuhan. Dan biasanya apa yang berlaku tuan-tuan, orang yang sihat, ini salah satu daripada ulama menyatakan, ini di-quote oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, apabila orang memahami agama, yang nikmat jadi musibah, yang musibah boleh menjadi nikmat. Sakit tu jadi nikmat, yang sihat itu boleh menjadi musibah ataupun sebagai satu ancaman. Macam mana jadi begitu? Pasal sebenarnya lepas sihat apa tuan-tuan? Sakit. Tapi lepas sakit apa? Sihat. Kan? Jadi sebabnya bila orang tu dia sakit lama, bila dia dapat sihat sikit pun, dia akan amat menghargai kesihatan. Tapi orang yang sihat saja, dia akan kadang-kadang terlupa untuk menghargai sihat yang ada, ya. Sakit sikit pun dia dah rasa ya, berbanding dengan orang yang pernah sakit dan dia masih ingat tentang sakitnya. Itu sebabnya apakah peranan, apakah ganjaran bagi orang yang sabar tadi? Kita sambung balik, ya. Kita sambung balik boleh, ya. Okey, yang sedang mengikuti, yang dah share, yang dah beritahu pada kawan-kawan, kita sedang bincang tentang formula menghadapi sakit dalam Al-Quran, ya. Mungkin sekarang tak sakit, ya, tapi bila kita sakit nanti jangan lupa sabar yang kita bincang tadi. Wa inna ilaihi raji'un, itu kita akan kembali makin dekat dengan Allah. Pasal kadang-kadang waktu sihat itulah waktu kita kurang berdoa. Waktu sihat itu kadang-kadang orang nak kalau kita ambil A ni, Allah akan angkat, ya, dosa, dan Allah akan angkat penyakit-penyakit hati. Okey. A, angkat tu maksudnya Allah buang, ya, dosa kita, dan dengan sakit Allah mengangkat penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, ya. Jadi ini adalah manfaat yang sebenarnya dijelaskan oleh ayat yang seterusnya tadi. Kita kembali balik ayat 157 surah Al-Baqarah. Bagi orang yang sabar tadi, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi di sini bagi mereka adalah salawatum min rabbihim. Apa maksud salawat? Salawat ini adalah satu kebaikan, satu keberkatan. Ada yang kata ini sebagai satu keampunan. Jadi sebenarnya bila Allah memberi salawat, Allah memberikan kita akan mengampunkan, ya, ampunkan, ya, saya tulis kat sini, ya, ampunkan ataupun mengangkat dosa, ya, dan juga mengangkat penyakit-penyakit hati dalam diri manusia. Dua poin ini dikongsikan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Shifa'ul Alil, kitab beliau, ya, tentang lebih sekitar 100 manfaat daripada sakit. Okey, apa maksud Allah angkat dosa? Kan, Allah ampunkan. Bila Allah ampunkan, tuan-tuan, ya, inilah antara pembersihan yang berlaku dalam hidup ini. Allah bagi ujian, Allah nak bersihkan kita agar bila sampai di akhirat tak payah bersihkan lagi. Tak payah bersihkan lagi dengan azab di neraka kemudian baru masuk ke syurga. Allah nak bersihkan di atas dunia ini lagi. Subhanallah, kan? Itu adalah tujuan ujian diberikan. Tujuan ujian diberikan. Allah nak hapuskan dosa. Kita ada banyak kesilapan, ya, sebagai seorang ibu, ayah, suami, isteri. Adalah dosa-dosa kita selama hari ini dengan sesama manusia, dosa dengan Allah, lambat sembahyang, tak baca Quran, apa sebagainya. Allah nak angkat. Tapi jangan cakap pula bahawa saya sakit ni pasal awak sakit ni pasal awak buat dosa ni lah, buat dosa ni. Jangan cakap gitu pada orang. Pasal itu tidak tepat. Ada orang yang nak diampunkan dosa, ada orang dia diberi ujian nak angkat
nak tambah. Kalau di sini kita ambil nak tambah apa? Nak tambah kebaikan. Nak tambahkan, tambah TAMBH, darjatnya di sisi Allah. Kita pergi kepada T dulu, ya. Jadi salawatu mir rabbihim, Allah sebenarnya nak tambah apa? Nak tambah rahmat, kasih sayang kepada orang itu, ya. Salawat tambah baik, tambah darjat, dan Allah nak tambah apa? Rahmah bagi orang yang sabar. Yang tadilah, dia boleh untuk tahu bahawa ini tak salah alamat, dia tahu bahawa ini milik Allah, dan saya akan buat yang terbaik. Saya cari ubat, saya akan makin dekat lagi dengan Allah, saya makin banyak bersedekah, saya makin banyak lagi ibadah. Dulu saya sihat, mungkin saya kurang bermunajat pada Allah, mungkin saya sakit, saya dah kurang dah, kan? Tetapi kualitinya itu, keakraban kepada Allah meningkat. Maka kesannya Allah tambah lagi kebaikan, Allah tambah lagi darjat, dan Allah tambah rahmat. Apa maksud tambah rahmat? Bila Allah tambah rahmat, itu maksudnya di dunia ini dia disayangi, bila sampai di akhirat dengan rahmat Allah diizinkan masuk syurga. Diizinkan masuk syurga. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, itulah ganjaran, dan di hujung itu Allah cakap wa ulaika humul muhtadun. Orang yang diuji, kalau kita cakap tentang sakit, mereka itulah orang yang dipimpin. Terjemahan kata dapat petunjuk hidayah, general saja, ya. Tapi muhtadun itu adalah orang yang dipimpin hidayah sampai ke mana? Sampai masuk syurga. Itu namanya muhtadun. Bukan sekadar dapat hidayah, oh saya dapat hidayah, kan? Bukan. Muhtadun tu, kalau kita saya bagi contoh tadi, ialah kalau katakan daripada Shah Alam nak pergi KL, kan? Ada orang cakap, okey, awak ikut Federal, dah sampai sana awak turn left, turn right, ya, kemudian turn left, turn right. Lebih kurang itulah. Dia bagi je arahan daripada Shah Alam. Kita pun cuba sampai sana, turn left kat mana, turn right kat mana, begitu kan? Okey. Tetapi apabila muhtadun, orang yang bagi arahan tadi tu, dia join sekali dalam kereta, jom, tak apalah. Kalau bagi pun awak confused pasal awak first time nak pergi KL daripada Shah Alam, maka dia naik sekali, dia tunjuk okey kat sini, kiri, ke kanan, oh kiri, terus, kan? Itu adalah muhtadun. Apabila Allah kata wa ulaika humul muhtadun, bila Allah beri ujian pada kita, tuan-tuan, sebenarnya Allah sedang memimpin kita pergi ke mana? Pergi ke syurga. Jangan lagi sesat-sesat nak pergi syurga. Jangan pergi neraka walaupun satu saat. Allah tak nak. Maka Allah bagi ujian, dan bila kita jawab dengan sabar, Allah memberikan kepada kita, dah, ini hadiah. Hadiahnya apa? Tambah kebaikan, tambah berkat, salawat, tambah rahmat, dan Allah akan pimpin, ya, pimpin sampai masuk syurga. Pasal awak ni ada ujian, awak selalu ingat pada Allah, awak selalu kata ini milik Allah, selalu nak dekat dengan Allah. Allah pimpin kita, tuan-tuan. Allah pimpin. Kalau Allah tak uji, kesannya apa? Kita tak terpimpin. Dia lebih kurang macam dekat dalam kelas lah, kan? Kita dapat ujian. Bukan cikgu tu nak menyusahkan, dia nak pimpin kita agar berjaya, dan akhirnya boleh masuk universiti, dan akhirnya dapat kejayaan dalam hidup. Cikgu bukan nak menyusahkan. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi ujian pada kita. Allah nak pimpin kita. Kan Allah dah cakap tadi, kan, walanabluwakum bisyai'in. Allah sebenarnya cuit kita agar apa? Jangan kamu ni macam dah terlupa dah pada Allah ni. Dah. Get back. Kan? Ketika sihat, kita baca Quran juga. Ya. Ketika kita okey, kaya, tak ada masalah, kita baca Quran, solat juga. Tetapi bila kita diuji, keakraban kita itu, kesedaran kita itu meningkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat yang ke-157, wa ulaika humul muhtadun. Ya, mereka telah orang yang mendapat ganjaran, iaitu dipimpin sampai masuk ke syurga. Jadi kalau kita tulis S ini, dia sabar, dia boleh ditambah dekat sini adalah syurga. Kan? Syurga. Orang yang sabar,
bila berhadapan dengan ujian, confirm dengan rahmat Allah, masuk syurga. So kita ada S, sabar, syurga. A apa? Allah angkat dosa, Allah angkat penyakit hati. Kemudian K apa? Allah nak suruh kita kembali, makin dekat dengan Allah. I belum lagi. I belum lagi. Nanti kita tengok selepas ini. Tapi yang pastinya Allah nak tambah baik, Allah nak tambah darjat. Jadi kita tengok pada ayat 158. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Kita rasa macam ini apa kaitan pula dengan sakit ni? Ini cerita Safa wal Marwah. Safa wal Marwah ini sebenarnya adalah kisah tentang orang yang menghadapi cabaran ujian dalam hidup bernama Siti Hajar. Siti Hajar. Ya. Apa yang berlaku ialah Siti Hajar ini ditinggalkan, ya, Nabi Ibrahim pergi berdakwah, jadi dia tinggallah dengan anaknya bernama Ismail di satu lembah, tidak ada air, tidak ada tanaman. Tidak ada air, tidak ada tanaman. Anak menangis, maka Siti Hajar pun mencari air. Dahlah dia haus, ya, sakit di tengah padang pasir, anak menangis, tak ke sakit jiwa, kan? Itulah ujian bagi seorang ibu, ya. Dan apa yang dibuat oleh Siti Hajar, dia pun bergerak mencari bersungguh-sungguh air, kan? Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, 7 kali. Dan itulah yang menjadi sa'i kepada kita. Jadi apakah yang berlaku sebenarnya? Allah cakap faman hajjal bait, ya, siapa yang menunaikan haji, umrah, tidak ada dosa untuk bersa'i. Tawaf itu dia berulang, ya. Tidak ada masalah, pasal dulu ada berhala, tapi sekarang bila tak ada berhala, tak ada masalah lah, ya. Siapa yang berbuat kebaikan, sesungguhnya Allah amat syakir dan alim, ya. Syakirun alim. Jadi I yang kita bincang tadi tu, I masih kosong lagi ni, nak letak apa ni? Kan, sebenarnya bila kita makin lagi diuji, seperti mana Hajar, dia, kalau kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, orang itu akan makin ingat dan kuat iman kepada Allah, ya. Ya. Ataupun tadi ada yang kata Pak Tam Jabar, Ustaz Kamil pun ada, dia kata insaf. Dia akan makin ingat, iman kuat, makin kuat pada Allah, dan dia akan membawa kepada insaf dan ingat kepada orang yang lain yang sakit. Dia lebih memahami, ya. Jadi I itu sebenarnya ingat dan iman. Dia lebih memahami. Orang yang pernah sakit, dia akan memahami orang sakit, sehingga kan bila dia sihat, dia akan ziarah, dia akan bantu orang sakit. Kalau orang sakit perlukan bantuan, dia derma, pasal dia tahu bahawa dia pernah sakit. Dia recommend kepada orang, kalau dia dapat pergi ke klinik dengan izin Allah sembuh, dia akan recommend, pasal dia ingat kepada Allah dan ingat kepada orang yang sakit, ya. Ingat kepada Allah menyebabkan dia makin kuat iman, makin insaf, dan dia makin ingat pada orang yang sakit. Pasal orang yang tak pernah sakit, dia kadang-kadang dia terlupa orang sakit, kan. Dia tak kisah orang sakit, alah asyik sakit je, MC je, sampai tahap begitu sekali, ya. Jadi tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kembali balik kepada Hajar, ya. Apa yang buat bila dia sakit, ya, di tengah-tengah padang pasir itu, dia masih lagi berbuat kebaikan, maka Allah kata Allah amat berbangga, menghargai usaha Hajar, walaupun bukan solusinya di situ, pasal yang tahu solusinya adalah Allah SWT, alim. Tetapi kerana usahanya itu berbuat kebaikan untuk baby Ismail, maka Allah kata Allah bangga, Allah hargai, dan Allah mengetahui solusinya. Allah bagi solution kepada Hajar. Jadi apa kaitan dengan kita, tuan-tuan, bila kita tengok perkara ini? Bila seseorang itu dia tengah sakit, dia terus berbuat kebaikan. Jangan berhenti berbuat kebaikan kalau kita ni ada sakit, ya. Kalau kawan kita tadi ada yang kanser, mereka masih lagi berbuat kebaikan, kerana Allah tahu dia sakit. Tapi kalau sakit itu menyebabkan saya give up untuk berbuat kebaikan,
Ya, seorang ibu tak nak buat kebaikan pasal apa? Pasal dia sakit, kecuali tak mampulah tuan-tuan kan. Tapi ada jenis sakit yang kita mampu lagi berbuat kebaikan, buat lagi baik, buat lagi baik. Kalau para sahabat itu, mereka bersedekah ketika sakit untuk memohon kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita makin ingat kepada Allah, kita makin insaf, kita makin istiqamah dalam berbuat kebaikan. Itu adalah sifat orang yang kecil sangat, saya tulis dekat sini lah. Istiqamah dalam kebaikan seperti Hajar, itu adalah cara untuk menguruskan sakit. Itu adalah cara untuk menguruskan sakit. Jangan kita berhenti daripada berbuat kebaikan. Kalau katakan kita sakit hati, ini kalau sakit dari segi mental ke, dari segi perasaan ke, ya, ataupun sakit dari segi fizikal, kita mungkin demam ke, ataupun rakan kita yang kanser ke, jangan berhenti daripada melakukan kebaikan mana yang kita mampu. Mana yang kita mampu. Kadang-kadang mungkin terlantar. Kalau tadi ada seorang berkongsi, dia suka jaga kucing yang berkeliaran, contohnya kan. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang sebenarnya boleh membantu kita dalam menghadapi sakit. Pasal kalau kita fokus daripada sakit sahaja, ya, kecuali kita tak mampu bergerak langsung lah kan. Tapi kalau kita fokus ke sakit saja, tak ke mana. Macam Siti Hajar kan, dia sakit lah kan, dah lah hausnya, peritnya, panasnya, duduk situ je, tunggu je lah Allah nanti datanglah kebaikan, datanglah. Tak berusaha, maka tidaklah ada air zam-zam sebagai asbab kepada usaha Hajar ketika sakit dan perit di tengah padang pasir, apatah lagi melihat anak merengek pada waktu tersebut. Jadi tuan-tuan dan mati Allah sekalian, ini adalah beberapa ayat yang kita bincang tadi. Beberapa ayat 155, 156, 157, 158, ya. 4 ayat. Kalau kita tengok kat sini, ada 4 ayat surah 5 hingga 158. Ini ada 4 ayat. Dan kita ada 5 huruf yang kita dah bincang tadi, ya, bagaimana untuk menghadapi sakit. Paling kurang kita tahu bahawa kita kena sabar, ya, untuk mendapat syurga. Begitu kan? Orang yang kena ujian, dia sabar dengan panduan ayat 155, insya-Allah syurga. Dalam masa yang sama, bila kita ada ujian, Allah akan angkat dosa ataupun Allah ampunkan, ya. Dan kemudian Allah angkat penyakit hati kita. Ya, pasal apa? Penyakit hati ni dia boleh berlaku lagi kuat, ya, pada waktu kita sihat. Kita nak dengki orang ke, nak marah orang ke, kan, nak dengki, nak sombong ke, sihat ni dia boleh menambahkan lagi, pasal kita ada tenaga, nak buat dosa ke, nak buat maksiat ke, waktu sihat, kan. Tapi kalau waktu sakit pun buat maksiat, itu memang teruk sangatlah tu, kan. Pasal apa? Pasal sepatutnya bila kita cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan makin kembali pada Tuhan. Janganlah waktu sihat pun buat dosa, waktu sakit pun terus buat dosa. Ada je orang yang pada waktu Covid tu kan, dia takut sangat apa sebagainya, tapi duduk kat rumah buat dosa juga. Tak naklah begitu, ya. Kemudian kita ada I tadi ada ingat Allah, ya, yang membawa menguatkan iman. Dan kita ada ingat kepada orang yang sakit, dan juga kita istiqamah dalam buat baik seperti Hajar, ya, buat baik ketika sakit. Dan T, Allah tambah apa? Tambah baik, kebaikan, ya, tambah berkat dalam hidup kita pasal kita diberi ujian dan kita sabar. Kemudian Allah tambah lagi rahmat, kasih sayang, dan Allah tambah apa? Allah tambah darjat kita, ya, darjat kita, sehingga kan sampai di akhirat tak payah lagi nak dihumban ke dalam neraka, dibersihkan, tetapi terus sahaja straight masuk ke syurga kerana kita sudah dibasuh dengan ujian di sini.
tak payah lagi nak dibasuh di akhirat sana. Jadi terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Siapa yang dah dapat sesuatu SAKIT, tuliskan sekali lagi mana yang terkesan dalam kita menguruskan sakit. Sepatutnya sakit tu SAKIT tu semua kita kena ambil lah kan, ya. Tapi mana yang terkesan, ataupun kalau katakan ada kawan-kawan kita yang sakit nanti, tolong kongsi-kongsikan poin-poin yang ada yang kita ambil daripada surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 158. 4 ayat saja. 4 ayat saja. Yang harapnya ketika seseorang itu menghadapi kepayahan itu, ingat bahawa Allah memang bagi saya untuk saya serah balik apa yang Allah bagi, dan saya tahu bahawa saya nak makin dekat lagi. Ujian ini bukan untuk menjauhkan saya, tapi untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi